Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episod yang kedua mengenai keberkesanan dasar keuangan di bawah tajuk keseimbangan ISLM. Hari ini kita akan sambungan kepada episod yang pertama, iaitu keberkesanan dasar keuangan. Hari ini kita akan lihat keberkesanan dasar keuangan dengan mengambil kira kecenderungan keluh LM yang berbeza. Maka di sini saya ulangi, jarak tajuk ini adalah kebersihan dasar kewangan, maka keluk yang berganjak adalah keluk LM, dan jarak anjakan keluk LM mesti sama di atas satu sama lain secara mendata, mesti sama secara mendata. Yang kedua, hanya keluk LM yang kita uji, maka keluk LM biar jelas dari kecenderungan, biar curam, landai, tegak. Manakala keluk IS mestilah berkecenderungan satu untuk memudahkan. Okey. Sebenarnya kita tandakan setiap rajah yang menegak kadar bunga yang mendata pendapatan, dan kita tandakan ini LM M0, ni LM M1, dan ini keluar IS. Okey. LM M0, LM M1, LM M0, LM M1, dan kita tandakan setiap satu. Okey. Kemudian kita untuk menjawab soalan ini, kita mesti nyatakan keseimbangan asal terlebih dahulu. Kemudian barulah kita ceritakan tentang pelaksanaan dasar dan transmisi data dasar, dan kita nyatakan keseimbangan akhir serta kesimpulan mengenai keseimbangan dasar. Okey, dalam kes ini saya zoom out. Okey, katakan kerajaan meningkatkan penawaran wang melalui bank pusat daripada M0 kepada M1. Ini akan menyebabkan berlaku pelarasan, berlaku lebihan penawaran wang. Sesungguhnya berlaku pelarasan dalam pasaran wang menyebabkan kadar bunga jatuh daripada R0 kepada R2, R0 pada R2, R0 pada yang lebih tingkat yang lebih rendah. Okey. Penurunan R0 daripada R0 pada R2, itu berapa banyak penurunannya, okey, ditentukan oleh kecerunan keluh LM. Ditentukan oleh kecenderungan keluh LM. Kita tahu bahawa kadar bunga jatuh adalah satu proses untuk pelarasan dalam pasaran wang, di mana apabila MS meningkat akan menyebabkan berlaku lebihan penawaran wang. Okay? Bila MS meningkat, berlaku lebihan penawaran wang. Untuk berlaku keseimbangan, permintaan wang perlu meningkat. Peningkatan permintaan wang dapat dilakukan dengan penurunan dalam kadar bunga. Okey. Iaitu melalui peningkatan dalam MDS. Okey. Apabila kita melihat kecenderungan keluh LM berbeza, kita sebenarnya mengkaji bagaimana responsnya kadar bunga dan betapa responsnya permintaan wang untuk spekulasi kepada kadar bunga. Okey, di sini kita dapati bahawa untuk dalam kes LM landai, di dalam kes ini adalah MDS sangat sensitif kepada MDS sangat sensitif kepada kadar bunga. Oleh itu, kadar bunga untuk kes LM landai, kadar bunga hanya perlu turun sedikit sahaja untuk memastikan bahawa MDS meningkat dengan banyaknya agar MD sama besar dengan MS. Okey, dalam kes LM landai, R perlu turun sedikit sahaja. Dalam kes kita tengok di sini, R turun sedikit sahaja daripada R0 pada R2, berbanding dalam kes ini R perlu turun dengan banyak kepada R2, daripada R0 pada R2 dalam kes LM curam. Kerana dalam kes LM curam, kadar bunga MDS tidak begitu sensitif kepada kadar bunga. Dalam kes ini pula,
MDS langsung tidak sensitif kepada langsung tidak sensitif kepada kadar bunga ni, sebab ni kita dapat lihat hanya berlaku kejatuhan dalam kadar bunga yang sesungguhnya peningkatan itu sepenuhnya dapat ditonjolkan dalam bentuk peningkatan dalam peningkatan dalam permintaan wang untuk transaksi yang berkait rapat dengan peningkatan dalam pendapatan negara. Okey, sekali lagi, kata kerajaan meningkatkan penawaran wang daripada M0 kepada M1. Keluh LM berganjak. Pelarasan berlaku dalam pasaran wang yang menyebabkan kadar bunga jatuh. Untuk pelarasan ini, dalam kes LM landai, R perlu jatuh dengan sedikit sahaja supaya maka menyebabkan MDS meningkat dengan banyaknya dan keseimbangan MD dan MS berlaku. Jika kadar bunga hanya turun sedikit sahaja, maka pelaburan hanya meningkat sedikit sahaja. Dalam kes ini, kita tidak melihat sensitifnya pelaburan kepada kadar bunga, tetapi kita melihat sensitifnya kadar bunga kepada MDS. Oleh kerana MDS hanya memerlukan penurunan sedikit sahaja dalam kadar bunga, maka penurunan sedikit dalam kadar bunga meningkatkan banyaknya MDS yang menyebabkan MD sama dengan MS. Penurunan sedikit dalam kadar bunga menyebabkan pelaburan meningkat sedikit sahaja. Sesungguhnya peningkatan dalam pelaburan bla 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 dan proses yang seperti biasa yang kita bincangkan sebelum ini. Dalam kes LM curam, dalam kes LM curam, kadar bunga perlu turun dengan banyak agar MDS meningkat. Penurunan yang besar dalam kadar bunga menyebabkan peningkatan dalam pelaburan, peningkatan yang besar dalam pelaburan. Dan kita dapati bahawa dalam kes LM curam, pelaksanaan dasar kewangan mengembang akan meningkatkan dengan banyaknya pendapatan negara akibat daripada pengurangan yang besar dalam kadar bunga yang menyebabkan peningkatan yang besar dalam pelaburan. Berbanding dengan LM landai. Dan hasilnya berasaskan tiga keadaan keluh LM kecurangan yang berbeza, kita dapati bahawa dasar kewangan mengembang adalah sangat berkesan, paling berkesan apabila keluh LM tegak. Dan semakin curam keluh LM dan sehingga menegak, dasar fiskal adalah semakin berkesan, dan dasar fiskal kurang berkesan jika keluh LM landai. Itu saja untuk episod yang kedua mengenai keberkesanan dasar kewangan dalam kes kecurangan keluh LM berbeza. Kita berjumpa lagi dalam episod yang ketiga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.